Okey, kita sambung cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Selepas Nabi Ibrahim selamat daripada dibakar oleh Namrud, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berhijrah. Setiap Nabi akan ada hijrah dia. Dan hijrah yang paling bahaya sekali ialah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim ni dia berhijrah ke Palestin. Bergeraklah Nabi Ibrahim ke Palestin dengan Nabi Lut alaihissalam dan isterinya Siti Sarah. Apabila Palestin mengalami kemarau yang teruk, Nabi Ibrahim bermusafir ke Mesir. Apabila Nabi Ibrahim nak masuk Mesir ni, Raja Mesir ketika itu, raja yang sangat zalim dan suka kepada isteri orang. Apabila tentera istana tahan Nabi Ibrahim ni, dia tanya, ini siapa? Dia tanya kepada Siti Sarah. Nabi Ibrahim cakap, saudariku. Dan inilah penipuan yang ketiga Nabi Ibrahim buat dalam hidup dia. Sedangkan Nabi Ibrahim tak menipu pun. Saudariku itu bermaksud saudari seagama Nabi Ibrahim. Tapi disebabkan Siti Sarah ni terlalu cantik, tentera istana ni bawa juga Siti Sarah kepada Raja Mesir ni. Apabila dia bawa kepada Raja Mesir ni, Siti Sarah pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melindungi dia. Lepas tu Raja Mesir ni tengok Siti Sarah ni cantik sangat, dia tak sabar dah nak pegang Siti Sarah ni. Apabila dia nak pegang je Siti Sarah ni, dia kena stroke. Dia tak boleh nak bergerak. Apabila dia tak boleh nak bergerak, dia minta kepada Siti Sarah ni untuk lepaskan dia. Bila lepaskan dia ni, dia nak sentuh lagi. Selama 3 kali. Apabila 3 kali dia tak boleh nak sentuh Siti Sarah ni, dia cakap ini bukan manusia, ini jin ni. Jadi dia takut lah. Takut Siti Sarah buat apa-apa kat dia. Jadi dia nak ambil hati Siti Sarah balik ni, dia bagi Siti Hajar kepada Siti Sarah sebagai hadiah. Sebabnya dia takut Siti Sarah ni buat apa-apa kat dia. Jadi Siti Sarah ni bawa baliklah Siti Hajar ni ke Palestin. Berlalu hari di Palestin ni, Nabi Ibrahim ni sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan anak yang soleh. Tapi usia Nabi Ibrahim dan Siti Sarah ni 90 tahun lebih dah. Jadi Siti Sarah ni tengok mungkin dia tak dapat nak bagi anak kepada Nabi Ibrahim ni, dia bagi Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim ni untuk kahwin dengan Nabi Ibrahim ni. Mudah-mudahan ada anak daripada Siti Hajar ni. Lepas tu kahwinlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Lepas kahwin je Nabi Ibrahim ni dengan Siti Hajar ni terus dapat anak yang bernama Ismail. Inilah Nabi Ismail. Apabila lahirnya Nabi Ismail ni, Nabi Ibrahim tengok cahaya di muka dia ni hilang. Turun kepada Nabi Ismail ni. Jadi dia tahu zuriat Nabi akhir zaman ni akan datang melalui ni keturunan Nabi Ismail alaihissalam ni. Jadi sayanglah Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail ni. Jadi Nabi Ibrahim ni sayang lebih kepada Nabi Ismail ni. Bila sayang lebih kepada Nabi Ismail ni, automatik sayang juga kepada mak dia. Jadi cemburulah Siti Sarah ni kepada